Dengar baik-baik. Untuk menterbalikkan penuaan saluran darah, anda tidak perlukan ubat-ubatan yang mahal. Anda hanya perlu gabungkan 3 pegawai pemulihan saluran darah ini di atas meja makan anda. Yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Ia mengandungi sebatian unik yang dipanggil oleorepin. Ia bertindak ibarat lapisan nano pada dinding dalaman saluran darah, berkesan menghalang hakisan daripada sebatian aldehyde serta mencegah saluran darah daripada menjadi keras dan rapuh. Kedua ialah kacang walnut, iaitu pengawal keselamatan bagi saluran darah mikro anda. Ketiga pula ialah beri berwarna gelap. Contohnya beri biru, ia adalah pencuci karat semula jadi yang mampu menyingkirkan sisa glikasi AGEs daripada saluran darah. Gabungan ketiga-tiga bahan ini mampu menurunkan risiko kematian awal sehingga lebih 20%. Ingat peraturan ini, minyak zaitun jangan dipanaskan. Gunakan sebagai hiasan atau dalam salad. Manakala walnut cukup segenggam kecil sehari. Kongsikan senarai ini kepada rakan yang sering mengadu masalah jantung atau kardiovaskular. Ikuti formula kehidupan. Mari kita rungkai kod kesihatan anda dengan sains. Ikuti saya, jom jadi lebih muda.